Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar cara untuk pasang magnet untuk penutup kunci Yamaha. Kebanyakan motor Yamaha. Okay, first kena ada magnet ya. So selalunya dia ada 3 magnet yang kat belakang ni. Kat belakang ni dia magnet ya. Nanti dia akan tolak mekanisme dalam motor tu baru kita boleh pusing dia. So first kita ambil yang asal, kunci asal. So kunci asal ni kita ambil magnet dia. Magnet kecil ni kita bubuh dekat dia punya kunci, belakang kunci tu. Letak je. Mana yang melekat tu kita letak je. Selalunya ada 3, so letak kat 3 spot tu. Letak je kat 3 spot tu. Okey, macam ni. Nampak? Ada 3. So dah dapat 3 tu. Ambil kunci satu lagi. Kita tekap saja. Okey, kita tekap saja. Ambil yang ni, kita masukkan kat sini. Ambil yang ni, masuk dekat sini. Ambil yang ni, masuk dekat sini. Okey, so dah siap. So nampak 3 tu. Dia ada. So sama nanti. So dah boleh guna dah.